Mak ai agak seperti tak tak bergerak, tak berkutik lah. Aduh. Aha, jom korang ikut aku. Hari ni aku bawa korang tengok macam mana aku buat kerja sebagai videographer. Okey, guys, kita orang baru sampai dekat sini. Hari ni special daripada bos, model, tolong promosikan Dewan ni. So, kita orang baru sampai ni. Hari ni kita ada satu commercial video untuk sebuah wedding hall. So, jom tengok macam mana proses aku dari awal sampai siap. Okey, sekarang kita nak shoot daripada dia gelap pergi terang. So, dia ada transition. Kita fly daripada belakang ke depan, separuh dia akan bertukar. Oh, semua dah ready. Bismillah. Listen. Nelson. 1, 2, 3 on. Mantap. Okay, sekarang kita nak record semua kawasan parking ni, berapa keluasan tu kita akan ukur. So nanti drone tu akan naik ke atas, dia akan mapping, dia buat ukuran berapa saiz parking ni, berapa kereta boleh masuk, berapa tingkat, berapa alam. Ayo di mak. Sekarang ni kita tengah nak buat video ni, drone ni dia masuk daripada pintu utama pergi masuk ke dalam hall. 1, 2, 3 buka. Bos masuk dalam. Belakang ada brand kan? Bos di belakang. Biasa boleh depan lagi tak? 1, 2, 3 dan 4 kami cari ramai tapi kami kuat. Tuan buka pintu. Cantik kat. Sekarang dah settle record depan. Kita nak record dalam pula. Bahagian facility macam toilet dan surau. Surau dah dekat sana. Sebabkan tak bawa DSLR, so kita pakai drone je. Matik tim teguh sama-sama. Rakyat Marayan itulah jiwa bukan buang harga. Kita orang dah record dah jadi yang dekat bahagian facility sofa. Macam aircon dulu. Ni benda ni chiller ni untuk surau, tandas, makan sarapan apa semua dah. So tadi baru je lepas shoot security salah lagi rela. So rela tu. Dan sekarang ni last kali nak belum balik, kita nak shoot makanan dulu. Okay, alright. Yang kat dalam dah settle. So last yang dekat sini, dekat cendol ni. 4 orang hati satu rasa. 1, 2, 3 dan 4 kami cari ramai tapi kami kuat. Sekali matik tim teguh sama-sama. Rakyat Marayan itulah Lah, are you ready? Ada cakap-cakap tak? Belum start lah. Ya, baru start. Aku pun baru tahu. Tak. Kau pengantin baru demi kami. Kan ada tu. Ya, okey. Selamat pengantin baru. Okay, dah. Hello pengantin. Kami daripada Schematic Team. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai ya, dah makan dan semua. Settle makan. Yang alhamdulillah terima kasih dekat owner Daging salai. Fatimah kan. Oh, terima kasih. Dia makan tadi banyak kali dia suruh kita makan. Kita punya kerja pun dah settle apa semua, kita dah record itu ni. Nanti tengok hasil dia. Okay, alright. Terima kasih. Kalau ada lagi yang nak booking apa semua, nak video apa semua, boleh contact Sapuan lah. Okay, assalamualaikum.